Ini hati-hati para suami. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Yang namanya pernikahan ni, perceraian tu ada talak pertama, ada talak kedua. Dia ada dua je. Dia masih panggil talak raj'i. Yang the first tu. Nanti yang ketiga dia dah panggil talak ba'in. Allah berfirman, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Fa imsakum bima'ruf macam tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, the same ayat. Fa imsakum bima'ruf. Either kamu pegang dengan cara yang berkesesuaian, cara yang patut, cara yang baik. Atau kalau tak, tasrihun biihsan. Lepaskan dengan cara yang baik pula. Jangan awak dah tak suka budak tu, tapi awak nak siksa dia. Awak tak nak lepaskan dia. So taklah awak berbaik dengan dia, dan taklah pula awak lepaskan dia. Dia sangkut kat tengah-tengah. Hidup sengsara, dilepaskan pun tidak. Maka jangan begitu. Kita tak dapat nak kontrol. Kerana yang hanya mampu dan dapat untuk kontrol adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan bahawasanya iman kita sedang naik atau iman kita sedang